Aku dah tengah nak tarik picu tu. Tiba-tiba anak aku kat belakang, dia panggil aku, "Ayah!" Apa benda tu? Aku yang terkejut ni. Aku mana? Aku nampak sosok anak aku kat belakang. Anak aku memandang ke depan, mata merah yang dipandang tu dengan wajah yang pucat dan ketakutan. Aku cakap, bila masa kau kat belakang aku ni? Hello guys, welcome back to Bongkar Seram Channel. Terima kasih kepada korang semua. Dan sangat berbangga kali ni first video kita orang dah hit 1.1k view di YouTube dengan banyak subscriber daripada video Pak Wan yang lepas. Des, terima kasih sangat. And Des minta maaf juga sebab Des dah bagi korang tergantung untuk Pak Wan tu selama beberapa hari. I mean like 17 hari, 18 hari. Sebab currently Des bukan full time YouTuber. And then our team pun bukan full time juga untuk buat benda ni. Kita orang buat part time je buat masa sekarang ni. So masa tu Des agak busy. So Des minta maaf sangat kalau tak dapat nak buat video, consistently buat video. Tapi Des akan janji, Des akan buat yang terbaik untuk video-video next yang seterusnya. So untuk part 2 ni, korang yang tengah tunggu-tunggu part 2 daripada previous cerita hari tu Pak Wan, nantikan. Lepas ni Des akan ceritakan korang. Jom, layan intro dulu. Okay, kalau korang masih ingat lagi, aku hampir nak tertembak anak aku sendiri malam tu. So, malam tu juga, makhluk yang kat depan tu, dia memang menyerupai suara anak aku sendiri. Dia panggil aku, "Ayah, ayah, jangan tembak aku ayah." Tapi anak aku yang betul-betul memang ada kat belakang aku. Dia tengah pegang aku. Anak aku je cakap, "Jangan ikut cakap dia ayah. Jangan ikut cakap dia ayah." Dengan ketakutan menggigil tu, anak aku memegang baju aku kat belakang. Aku jadi serba salah. Aku tak tahu aku nak percaya kat siapa time tu. Aku dah hancurkan senapang ni. Senapang ni memang dah menghala dekat benda tu kat depan. Kat depan tu, dia masih lagi cakap, "Ayah, jangan tembak ayah." Dalam kepala otak aku dah blank dah time tu. Aku dah blank. Aku tak tahu nak buat apa. Tapi aku terfikir, aku terdetik untuk terfikir, kalau kat depan tu bukan manusia, dan kat depan tu benda yang selain daripada manusia, benda halus, tembak pun tak guna. Tapi kan, bila aku macam tu dalam hati aku, firasat aku yang macam tu, benda tu dia semacam tahu apa gerak hati aku. Daripada dia cakap, "Ayah, jangan tembak." Dia mula cakap dengan suara yang tiba-tiba garau. Dia cakap, Kenapa ayah tak tembak? anak aku kat belakang ni dah menggigil. Dia pegang baju aku. "Ayah, jangan dengar cakap dia ayah. Jangan dengar cakap dia." So aku daripada yang mengacu pistol, aku rendahkan pistol tu. So aku cakap dengan anak aku yang kat belakang, "Kita berundur. Tapi kita jangan pandang belakang. Kita berundur perlahan-lahan. Lepas tu nanti kalau ayah cakap lari, lari."
Anak aku pun dia iya kan, dia mengangguk. Aku tengok, aku tak nampak dia mengangguk, tapi aku faham. Dia cakap iya ya. Aku rasa dia mengangguk ke belakang tu. So kita orang mula perlahan-lahan kita orang berundur ke belakang, perlahan-lahan kita orang berundur. Tengah kita orang berundur tadi, benda tu dia ketawakan kita orang tahu. Kali ni ketawa dia bukan macam manusia. Kali ni dia menunjukkan suara yang sebenar. Dia ketawa dalam keadaan yang sangat garau suara dia tu. Dan dia terdengar jeritan, ataupun lebih dekat lagi kita kenal hilayan ketawa makhluk lain juga. Kita orang time tu berundur. Aku tak sempat lagi nak suruh anak aku lari. Benda tu kat depan, daripada bunyi yang mengesot tadi, bunyi berjalan perlahan-lahan, benda tu dah macam bunyi dia melompat. So kita orang tadi, anak aku dia dah tak sabar lagi. Daripada perlahan-lahan kita orang ke belakang, berundur ke belakang, anak aku cakap, ayah, lari ayah. So kita orang memang lari. So kita orang memang betul-betul lari, lintang pukang gitu. Lari. Tapi kita orang lari arah yang sama. Aku memang kenal sangat hutan tu. Hutan tu memang dari kecil aku. Sampai aku remaja, sampailah aku kahwin dan dah ada anak ni, aku memang kenal saja laluan hutan tu. Tapi malam tu, hutan tu nampak lain. Kita orang yang lari ni tadi, kita orang sesat dalam hutan tu. Tengah kita orang lari-lari ni, kita orang sesat. Kita orang berhenti sekejap. Bunyi seakan ada makhluk yang melompat tu. Dia bukan datang daripada satu arah saja, tapi dia datang daripada banyak. Setiap kawasan tu bunyi benda yang sama. And then bunyi ketawa makhluk kuat, sangat kuat. Dia ketawakan kita orang, seolah-olah dia mengejek kita orang. Aku teringat something. Tujuan utama kita orang datang ke sini adalah untuk memburu haiwan kat sini. Tapi malam tu juga bukan kita orang yang memburu. Kami dua beranak yang menjadi mangsa diburu. Sekian guys untuk part 2 cerita ni guys. Kalau korang nak lagi cerita ni, saya akan buat untuk part 3 juga. Sebab part 3 nanti adalah ending untuk cerita ni. So korang yang dah tengok cerita ni sampai habis, korang yang belum tengok lagi part 1, pergi pada part 1. Baru korang faham cerita part 2 ni. Cerita ni memang best. Dia suka sangat cerita ni. So kalau korang yang suka sangat cerita ni, korang boleh subscribe korang. Bagi yang baru datang ke channel ni, korang subscribe, like dan share video ni guys, supaya banyak lagi orang-orang boleh datang kepada channel ni, dengar cerita ni. And then dia ucapkan terima kasih kepada korang yang berjaya habiskan cerita ni. Dia sangat syukur previous video kita orang dah cecah 1.1k. That is an achievement untuk kita orang yang tak pernah dapat lagi views banyak tu. Dia sangat terima kasih bagi tim dia ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang dah menyokong. So kalau boleh, Des minta sangat korang yang dah tengok video ni, korang komenlah sikit guys. Komen kat bawah tu. Tak ada masalah untuk korang komen kat bawah tu. Cerita ni best ke tak best? Enjoy ke tak enjoy korang tengok cerita ni? Kalau korang enjoy tengok cerita ni, jangan lupa tinggalkan komen sekali kat cerita ni, okay? Nanti part 3 adalah ending untuk cerita ni. So, sebelum Des nak mundur diri, Des nak ucapkan
Terima kasih sekali lagi sebab dah subscribe channel ni, dah like, share and comment channel ni. And then, macam biasa, tagline, bongkar seram. Semakin dibongkar, semakin seram. Bye-bye guys.